Tu apa benda? Dia pen ke apa? Pen magic ke? Cari dalam beg. Ya Allah, Jem, ni kasut ke apa ni, Jem? Astaghfirullahalazim. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Sekarang ni Cemboy tengah mengamuk-ngamuk. Dia nak beli sesuatu dekat sekolah agama, tapi surat dia hilang. Dia cakap tak tahu nak beli apa. Nak beli pen ke, nak beli, tak tahulah. Tapi sekolah agama memang ada bagi kertas untuk ibu bapa baca, untuk dia beli benda tu lah. Tapi kertas tu hilang. Jom tengok dia mengamuk. Tu kedengaran. Jom. Hey, jom. Jom. Tak nak. Yang Cem pergi hilangkan kertas tu buat apa? Mana saya hilangkan? Habis tu, apa? Dia yang terabang. Mana saya tahu? Macam mana Cem tahu? Tak nak. Wahai kertas azimat, keluarlah kau. Puang! Entahlah, boleh hilang pula. Apa boleh cari dalam tu? Bukannya orang nak tengok. Aku nak beri dalam tu. Dia main ambil, lepas tu buang je lah. Buat kita bahasa je. Manalah tahu. Kod-kod ada rezeki. Tu apa benda? Dia pen ke apa? Pen magic ke? Cari dalam beg. Ya Allah, Jem, ni kasut ke apa ni, Jem? Astaghfirullahalazim. Masya Allah. Cem berlubang dapat muka Cem lah ni. Guys, kasut sekolah dia, guys. Ya Allah. Apa tak terreban sangat, Cem? Cem, reban sangat ni. Macam ni kau pergi sekolah, Cem? 400 murah. Habis tu 50 mahal. Beli lah. Kau nak beli apa? Beli. Nak beli apa? Kita nak beli Piala Dunia. Papa kata mahal. 400 tak mahal pula. Piala Dunia? Piala Dunia. Piala Dunia? Kat mana? Kat Shopee lah. Piala apa? Piala Dunia apa? Nak Piala Dunia. Mana? Tunjuk. Piala Dunia nak dia beli. Mana? Tunjuk apa? Cepat. Piala Dunia lah Dia nak beli Piala Dunia. Kau aneh-aneh lah kau, Jem. Aduh, Piala Dunia lah. Pen magic sekolah lah. Kasut tembus nak beli. Kasut tembus tu beli dulu. Aduh, kena beli Piala Dunia lah. Kau kena main bola. Tahap-tahap dunia baru boleh dapat piala. Ini beli dekat Shopee tak adil lah. Mana Piala Dunia? Oh, kat TikTok ke? Baru jual? Oh, tak payah main sampai dunia, Jom. Main kat kampung je. Dapat piala. Tahanlah, Jom. Kalau macam tu beli piala lah. Tak payah beli pen lah. Tak nak. Dua-dua nak beli? Dah jadi 100. Sold. Habis. Mana Piala Dunia kau? Tak ada. Tak ada lain. Aduh, makan modal, guys. Piala Dunia nak beli. Pen sekolah magic. Pen magic je? Magic ke pen tu? Magic lah sangat. Pen magic nak beli. Tak ada. Kata dia kat Shopee. Shopee ke TikTok? Ada tak tromen tu pun Bapa kata 70 je pun. Tapi Bapa kata mahal. Ultraman 70? Mahal. Membazir. Habis tu kipas besar tu 400. Bapa kata tak mahal pula. Ini untuk kesenangan orang ramai. Kalau Ultraman tu untuk kau seorang. Ada. Habis tu apa? Berapa sekali? Yelah, nanti jarang iPhone. Banyak kau alasan. Nanti bosan jadi sampah. Membazir. Tak ada lah tu. Tapi Papa nak makan pisang. Kek pisang mama sekejap. Dah menyambil, guys. Kek pisang mama. Mana penyuduknya? Oh, favourite ni. Favourite ke apa ni? Tak tempat taruh lah. Makan datang, guys. Kafe Cemboy Gaban. Makan kek pisang. Mana Piala Dunia kau tu? Mana? Nak tengok Piala Dunia macam mana? Mana? Ini kabus saja, bukan betul tu. Berapa ringgit ke dia?
Berapa ringgau? Ya, Ultraman yang Ultraman pula nak beli. Piala Dunia nak beli, pen nak beli, Ultraman nak beli. Banyak nak beli. Duit tak banyak. ya, Ultraman ni pun apa kata mahal? Berapa ringgit? Ni? Berapa ringgit? Dua. Oh, mana? 57. 78. Oi, mahal. 400 apa tak? Wah, tak mahal lah. 400 tu untuk kesenangan orang ramai. Kipas. Untuk engkau seorang 70. Mahal jom. Yang betul nak beli pen lagi, nak beli Piala Dunia lagi. Mana satu nak beli? Nak beli yang mana ni? Satu je. Nak Piala Dunia ke nak Ultraman? Ultraman? Ultraman. Beli lah. Piala Dunia tak payah. Piala Dunia lah. Itulah, inilah. Dah, cepat jom nak ambil mail ni. Balik tinggal beli kasut lagi. Nanti Papa belikan. Jom. Dah beli? Yelah. COD ke apa? Mana Papa dah beli pun? Kalau Papa beli, Papa bayar terus. Piala Dunia. Cancel biarlah. Ada postage free tak? Free postage tak boleh? Kau main beli je. Mana tadi? Ini. Asal cancel pula? Yelah, Papa yang kata cancel tadi. Kat rumah. Buy again. Buy now. Mana? Bukan. Inilah. Bukan dah beli ke ni? Asal RM88 jam? Oh, asal RM84 pula? Nanti nak pergi cari kedai lain. Nampak? Macam-macam lah kedai lain pula. Jom. Ambil man. Betul balik singgah beli kasut. Kau ni. Dengan kasutnya berlubang-lubang. Mana kasut tadi? Ini pergi sekolah macam ni. Ya Allah. Mana tapak dia, Jem? Siapa elok? Mana tapak dia? Tak tahu. Kau main slide-slide ni, basikal ni. Okay guys, sekarang ni kita on the way nak pergi Kuala Kubu baru. Kita nak ambil Mel. Sebab Mel ada seminar dia hari ni. Pagi tadi kita dah hantar. So balik pada Kuala Kubu, kita nak singgah kedai kasut. Kita nak beli kasut sekolah Cem dan kasut sekolah Mel juga. Sebab ni punya kasut dah parai dah guys. Dah reban dah. Apa benda lah. Selama ni Papa tak pernah check pun kasut dia. Sekali tengok, Masya Allah. Malu betul lah Cem. Pakai kasut sekolah macam tu Cem. Reban. So sekarang ni kita on the way pergi KB. Nantikan kita punya konten merakam Mel di seminar dia dekat mana? Pusat latihan bomba Kuala Kubu baru. Macam itulah. Okay, stay tune guys. Let's go. Okay guys, alhamdulillah sekarang ni kita berada di PJ Kuala Kubu baru. Kita nak renew kita punya lesen sekejap. Lesen kita mati lah guys. Tapi lesen vocational. Bukan lesen memandu, lesen vocational. Lesen lori. JPJ Kuala Kubu. Jom. Okey, alhamdulillah selesai kita renew kita punya lesen memandu dan lesen lori. Lesen vocational ni. So jom kita pergi ambil Mel. Lepas tu kita boleh balik. Let's go guys. Bismillah. Okey, sekarang ni kita dah sampai mana Sampai tempat ni lah. Latihan bomba ni. Kita nak ambil Mel. Mana Mel? Ada kelihatan Mel tak? Mel dah habis seminar dia. Tak nampak pun Mel. Tu dia Mel. Hai Mel. Mel dah nampak Papa. Cepat Mel. Cepat Mel. Buka. Tepi. Mel. Macam mana best tak? Nanti bagi tahu cikgu tau. Mel. Ya. Macam mana best tak? Best. Best. Ya. Oh, Mel dah habis seminar dia. Dia punya seminar dia dah habis. Tidur. Tidur? Ngantuk? Mel yang nak pergi. Buat apa ni? U-turn lah. Okay. Mel lapar tak? Tak lapar. Makan dekat ni. Makan apa? Makan ayam kari. Ayam kari. Wow, sedapnya. Dengan nasi Mel, ayam. kat sini ada mamak Mel. Jom kita makan rojak. Bungkus Kita ada? test. Kita test makan rojak kat sini tak? Mel kan suka rojak. Ya, saya suka. Kita try lah makan kat sini. Tak boleh bungkus ke? Boleh tu boleh. Tapi tak best lah bungkus. Mel rasa Mel tukar pilihan lah. Pilihan apa pula? Mel tak nak masuk SPP. Mel Habis? nak masuk MRSM. Oh yo.
Kau ingat senang nak masuk MRSM? Alah, masuk SPP pun tak boleh. Tapi tak apa Mel. Cuba. Tak dapat tak apa. Yalah, kita tak boleh takut untuk... Okay, Mel ni dia minat guys. Dia minat sambung belajar. Dia minat nak pergi jauh lah. Kita support je guys. Jangan patahkan semangat dia. Mama lah patah semangat. Wah, Mama memang Mel. Papa tak kan? Kalau Papa sama, Papa tak bawa kau ke sini. Penat-penat Papa bangun pagi-pagi. Hantar Mel jauh-jauh. Berjam tau nak sampai sini. Kena bayar lagi. Tadi ada fans. Fan? Ya. Dia kenal Mel? Dia sekolah mana? Mel tak tahulah. Tapi tak silap Mel, dia pakai baju purple. Dia cakap apa? Perempuan. Betul dia macam ni. Mel nak ambil gambar. Betul Mel ambil gambar. Macam tu je lah. Oh, kira Mel ni top lah. Acah-acah lah. Nak mana Mel tahu. Tapi kan, Mel nak tu tahu nak macam kawan dengan dia ke apa ke. Sebab dia cantik. Tapi nak cepat waktu tu. Cikgu panggil. Okay, jadi dia ingat Mel sombong lah nanti. Ya, sebab Mel macam nak ambil gambar. Okey, lepas tu Mel belah. Macam tu je. Okay, mana tahu dia tengok video ni, Mel cakap dengan dia, sorry. Okey, sebenarnya saya bukan tak suka awak. Saya suka awak. Saya nak kawan dengan awak sebab awak cantik sangat. Nama dia siapa? Tak tahu. Mana Mel tahu. Tapi nanti kalau Pagi kita tadi Papa sarapan di sini je. sini Macam rumah kan? Ya. Tapi ada sarapan dalam. sarapan umum petang. Tapi saya sebenarnya nak kawan dengan awak. Jadi kalau kita jumpa lagi, awak lepak sama-sama. kita lepak. Awak bagi awak punya nombor telefon. Jom. Sekarang ni permintaan Mel semua Papa dah turutkan. Papa punya permintaan pula Mel kena dengar. Papa nak makan cendol. Nak makan bakso nak makan rojak. Rojak ayam dekat Sulaiman. Ngam tak Sulaiman kat sini? Papa pergi mana tadi? JPJ. Tak balik. Balik. Buat delivery dulu. Santai-santai. Kamu tak ajak kan? Kau kat sini macam mana ajak? Okay guys, jom kita makan rojak ayam dekat Sulaiman. Sulaiman namanya ni. Sulaiman. Ada parking lah Sulaiman ni. Lepas tu ada budak lelaki nak bergambar juga. Tapi dia bukan nak dengan Mel. Dia nak dengan Cem dengan Papa. Lelaki tak boleh kau. Nak dengan Cem dengan Papa. Okay, jom. Nonton lah. Mel, nak? Bungkus boleh. Tak payah, bungkus kejap je macam lah. Alah bungkus lah. Makanlah kejap. Malah bungkus-bungkus. Jom, kejap je. Cepat-cepat laju. Jam tidur dalam kereta, jam. Okay, bye. Kenapa tak boleh bungkus? Tak feeling. Papa lapar, jom. Nak lapar je. Jom, cepat. Kejap je. Okey guys, sekarang ni kita berada di Sulaiman. Kita nak makan rojak mi ayam. So kita tanya Mel pergi seminar ni apa yang Mel dapat? Mel dapat tips untuk masuk PKSK dengan kebaikan-kebaikan masuk asrama-asrama ni. Jadi macam kalau masuk SBP ni dia punya Salah satu anak tangga lah. bukan. Dia punya Clue. bukan. Habis itu apa? Dia punya perjalanan lah. Bukan. Rojak mi ayam. Alamak, toke besar. Satu je. Susah je toke besar. Dia punya kelebihan. Kalau masuk SPP ni dia punya kelebihan. Okey, rojak mi kita dah sampai. Jom kita makan. Rojak mi Sulaiman, Kuala Kubu Baru. Dah rasa kan? Okey tak? Ngam. Jom makan. Okey guys, lepas je kita kena rojak mi tadi. Sekarang ni kita berada di kedai kasut. Kasut Cem kan tadi dah berlubang-lubang dia tengok kan. Mel pun kita belikan kasut baru. Tengok kasut yang mana yang sesuai. Besar? Oh. Kenapa pakai kaki kiri? Pakailah kaki kanan. Kasut Cem tadi nampak teruk sangat, berlubang-lubang. Berapa lama dah Cem pakai kasut berlubang tu Cem? Cem, try. Selesa tak? Ambil yang besar-besar sikit, jangan ngam-ngam. Ni dia besar sikit tengok. Ada. Okey dah tu. Okey Cem, try. Saya jalan di
jalan dia keluar bang. Nanti ikat lah. Tengok. Oh, kecil lah. Tak boleh lah, bos. Lagi besar lah. Mau lagi besar. Mel okey tak? Okey kot. Dah ikat okey tu kan? Dia ada. Biar dia besar tak apa. Lama sikit pakai. Tak besar sangat? Mana tahu. Nanti makan rojak mi. Cepat besar. Okey. Rojak mi ayam. Okey, jom test. Kita tak pakai sokin. Susah sikit nak masuk. Ini saya sengam ah. Boleh? Tengok. Tak ada sokin je pun susah. Ada sokin okey kot. Ya. Okey tak? Saya tak? Ha? Kenapa kecil ke besar? Susah lah kau ni. Ni lah tadi. Ni. Ha. Slipper. Kejap angkat, taruh tepi dulu. Bagi makan. Sekejap, mau cari slipper sekejap. Nanti. Nak beli slipper pula. Slipper apa? Slipper lah. Nah. Nak saya apa? Saya apa? Design mana? Mana lah sangka benda ni. Asalkan dia macam ni. Lagi sini. Baru minjam dia tak tahu. Ya kah? Aja. Okey angkat, berapa semua? Hello mak ni. 109. Wah, ini apa barang? Kamera. Ha? Kamera. Tunjuk siapa? Tunjuk dia. Kasih Sudah lah. jual uncle lah. Sudah lagi. Kasih diskaun sikit uncle, berapa? Tak diskaun lah? Ha? Tak ada. Kita kamera. Kita ambil. Dia diskaun 100, RM9 saja semua. Kita ambil. Cerita. Ayo. Ini buka dia abang dia. Ha? Ini buka. Buka. Betapa pasang kita. Anda telah menerima RM109 dari Pachinko e-wallet. Pusing. Tu uncle ada sana. Okey uncle, thank you ah. Okey, ambil, jom. Okey uncle, thank you. Jom. Beli kat sini je guys, RM109 enggak habis. Kalau kita pergi Ion, kita pergi kat mana tempat-tempat yang mahal sikit, lagi tumpuk. Kedai-kedai macam ni pun dah 100. Belah, yang penting nak dapat kasut baru. Tak ada berlubang-lubang. Let's go. Mel nak pergi tengok kat sana ke? Nak. Ha? Nak. Okey, kat sebelah sana ada kedai kasut baru. Mel tengah cari kasut futsal dia, kasut sport. Jom kita tengok apa yang menarik kat sana. Mel dah buruk. Macam Mel beli slipper baru. Tapi Mel rasa slipper dia macam besar sangat. Tengok, kaki Mel dah kecil. Cuba Mel pakai. Dia ada ketik kuku tak ke apa. Okey, sekarang ni kita berada di Tesco Bukit Beruntung. Mel nak beli apa Mel? Beli cherry. Cherry. Ya. Aduh, beli cherry pula. Nah ni. Apa ni? Syrup. Ish, tak payah buat apa. RM8. Ha? RM8. RM8. RM8 tu yang bawah, yang atas bukan. 650 gram. 650 gram. Beli. Mel nak makan ke? Yes. Ke nak main? Nak makan. Okeylah, jom. Sedap lah tu. RM8, 650 gram. Oh, murah. Nak bawa. Bawa sendiri. Ayah kena bawa kan? Kau bawa sendiri. Kau yang datang sini kan, nak beli cherry kan. Mic kita tertinggal guys dalam kereta. Jadi tak pakai mic. Perayaan Mel kata nak beli cherry. Mana cherrynya? Mana tahu? Tak ada, cherry habis. Dah jom balik. Kat sebelah ada. Jom. Ni? Apa cherry lah? Ni apa? Sumi. Ada. Asal kau angkat? Sudah ada bising tengok ni. Okey. Cherry. Dapat juga cherry dia. 40. 40? Mak, bapak. Dah jom. Yeay. Nak tengok. Dah tu. Yelah jom. Makan modal lah tu. Cherry. Masuk aja beratus lah. Cherry dah RM40. Itu apa lagi tadi? RM40 dah 100. Oi, macam sini kau bayar sini. Ingat tak payah je bawa ni. Pikul je. Kan senang tengok. Ha? Nak ambil gambar boleh? Gambar ni? Ha. Bukan lah. Ni Sahid. Okay guys, ada orang menggambar dengan kita jap kat Tesco ni. Man, tinggal je lah ni. Bawa tu je. Tinggal kat mana? Kau kena taruh juga kat depan Ya. ni. Apa?
Baju sama. Baju jenis sama eh. Okey. Sampai sini lah. Memang ada rumah kat sini je. Bahagian rumah dekatnya. Sungai Buaya. Sungai Buaya. Ha. Oh, duduk mana? Dekat pasar Lawang. Oh. Okey. Barang kan. Terima kasih, jumpa lagi. Setiap minggu. Ya ke? Sini je. Tengok lah dekat channel. Oh. Cerita Kenaban ni. Ha. Okey, terima kasih. Okey, Alhamdulillah selesai dah kita punya aktiviti pada hari ni. Daripada pagi hantar mail. Lepas tu kita ambil mail Yang Cem yang nak beli beli apa je tadi Jam? Beli pen lah, itulah, inilah. Tu beli kasut lah, kasut berlubang. So kasut dah beli, kita pergi Tesco. Mail pula kita nak beli buah ceri. Kita layan beli buah ceri. Lepas tu bila pergi beli buah ceri, Aha. ada ini. Lepas tu ada orang bergambar. Ya. Ada orang kata jumpa artis. Ya, jumpa artis. Alhamdulillah, terima kasih. Memang je. Terima kasih adik yang sudi bergambar dengan Gaban. Jadi, rasanya sampai sini sajalah kita punya perkongsian sehari kita punya aktiviti itu, ini dan apa yang kau tengok tadi lah. Tapi, rojak ayam tadi memang sedap. Kamil? Okey, Betul. jadi, Dia sangat-sangat sedap. Dia lagi sedap daripada Honey Star. okey. Dia lagi bermadu. Murah dan banyak. Guna ada banyak. Dapatkan di Lotus. Dapat ke gila tu? Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Itu tu. Meli pergi dulu. Jangan lupa subscribe channel. Channel siapa? Cemboy Gaban. Channel Meli Lila. Bye. Post kat Meli ni.